Pernah tak anda terfikir macam mana sebenarnya nak dapatkan RM10,000 pertama sebagai seorang content creator? Dalam perkongsian kali ni, kita akan bedah siasat platform job tepi ni dan saya akan tunjukkan jalan yang jelas, langkah demi langkah macam mana anda boleh capai target tu. Jom kita mulakan. Okey, sebelum tu kita kena faham dulu apa cabaran sebenar dalam dunia digital ni. Ia macam satu medan perang, tahu tak? Satu perang untuk dapatkan tumpuan dan malangnya medan ni didominasi oleh pemain-pemain yang sangat-sangat besar. Cuba bayangkan macam ni lah. Pengiklan-pengiklan besar ni dengan bajet juta-juta mereka ni macam jerung kat lautan digital. Apa saja tumpuan yang ada, semua diorang telan. Jadi untuk kita sebagai pencipta yang baru nak naik, memang susahlah nak lawan. Inilah realitinya bagi ramai kreator kat luar sana. Anda dah penat-penat hasilkan konten yang berkualiti, tapi nak dapat perhatian, nak dapat bayaran yang setimbal, ia satu perjuangan yang tak pernah habis dalam pasaran yang dah terlalu sesak ni. Tapi, macam mana kalau kita ubah sikit cara kita berfikir? Daripada lawan sorang-sorang, apa kata kita bersatu jadi satu gerombolan yang besar? Konsep gerombolan inilah yang jadi tulang belakang kepada kekuatan job tepi. Jadi, daripada masalah, sekarang kita tengok pada penyelesaiannya. Job tapi ni anda kena faham, ia bukan sekadar satu lagi marketplace biasa. Fikirkan ia sebagai satu infrastruktur yang baru yang kita panggil grid pengedaran atau distribution grid. Bunyi macam canggih kan? Senang cerita macam ni je. Grid pengedaran ni macam satu rangkaian pipe besar. Jenama cuma perlu pasang masuk kempen mereka dan serta-merta mesej tu disebarkan oleh beribu-ribu pencipta serentak. Tak payah lagi nak cari dan upah kereta sorang-sorang. Dan untuk anda sebagai kreator, prosesnya sangat mudah. 1. Jenama muat naik aset. 2. Anda cipta kandungan sama ada UGC iaitu content original ataupun anda buat klip pendak. 3. Anda siarkan. Dan 4. View disahkan secara automatik dan anda terus dapat bayaran. Simple kan? Inilah game changer dia. Bila beribu orang post pasal satu benda serentak, ia bukan lagi pasal dapat beberapa view. Ia pasal mencipta satu gelombang, satu fenomena yang menjadikan jenama tu trending. Dan bila ia trending, peluang untuk kita sebagai kreator pun makin besar. Okey, bab duit ni penting. Sistem ni melindungi semua orang. Jenama tak perlu risau duit mereka hangus dan anda sebagai pencipta pula dijamin akan dibayar untuk kerja yang dah disahkan. Memang satu situasi menang-menang untuk semua. Baiklah, sekarang jom kita tengok dengan lebih dekat macam mana anda boleh masuk dalam grid ni. Secara asasnya, ada dua peranan utama yang anda boleh mainkan dalam ekosistem job tepi. Anda boleh jadi pencipta UGC yang kita panggil enjin utama. Anda hasilkan konten yang fresh, yang original. Atau anda boleh jadi pencipta klip. Anda ambil konten yang dah ada macam podcast panjang dan potong jadi klip-klip pendek yang berpotensi viral. Kedua-dua peranan ni sangat-sangat penting. Okey, cakap pasal teori memang seronok. Tapi bukti mana? Bukti macam mana sebenarnya kreator boleh buat duit yang betul-betul real dengan platform ni? Jom kita tengok. Ini bukan rekaan tau. Ini tajuk betul dari satu video tutorial di YouTube dibuat oleh salah seorang pengguna job tepi. Ini menunjukkan yang pendapatan sebanyak ni bukan lagi angan-angan tapi dah jadi satu perbincangan serius dalam komuniti. Dan ini bukan sekadar tajuk video. Tengok ni, ini adalah contoh kempen sebenar dari platform job tepi. Ada kempen yang dah bayar RM2,000, ada yang RM5,500. Kejap, tengok yang ni. Jumlah bayaran kepada kreator lebih RM11,000 untuk satu kempen saja. Jadi, target RM10,000 tu memang sangat realistik. Dan kalau kita kumpul semua sekali, jumlah pendapatan yang telah dijana oleh semua pencipta di platform ni dah pun mencecah lebih $38,000 Amerika. Kalau kita tukar ke ringgit, itu dah lebih RM180,000. Ini bukti yang ekosistem ekonomi job tepi ni bukan saja wujud, tapi tengah berkembang pesat. Jadi, macam mana nak mula? Senang je. Pertama, pergi ke marketplace dalam job tepi, tengok kempen apa yang tengah live. Lepas tu, pilih sama ada nak buat UGC atau klip. Dah siap? Terus siarkan kat TikTok, Instagram, mana-mana platform anda. Bila prestasi dah disahkan, duit pun masuk. Dan yang paling best, join community creator lain untuk belajar sama-sama. Okey, sekarang jom kita zoom out sikit dan tengok gambaran yang lebih besar. Kenapa model ni sangat berkuasa dan tahan lasak?
Semuanya terletak pada satu strategi yang kita panggil strategi Hydra. Bezanya macam langit dengan bumi. Cara lama, jenama bergantung pada satu akaun utama. Kalau akaun tu kena shadow ban, habislah cerita. Tapi dengan grid job tepi, kuasa tu diagihkan kepada beratus-ratus kreator. Tak ada satu pun single point of failure. Kalau satu akaun down, yang lain masih berjalan macam biasa. Metafora Hydra ni memang kena. Maksudnya, rangkaian ni sangat-sangat berdaya tahan. Anda potong satu kepala, 10 lagi kepala baru akan tumbuh. Jenama yang guna sistem ni memang takkan senyap. Dan ini membawa kita kepada satu soalan besar untuk kita fikirkan sama-sama. Kalau tentera kreator macam ni terbukti lebih efektif dan lebih tahan lasak, adakah cara lama, iaitu membina satu akaun jenama yang besar dan berpusat, sebenarnya sudah lapuk dan tak relevan lagi? Fikir-fikirkan.